Hai semua, saya Nazira, pegawai dietetik dari Hospital Pantai Sungai Petani. Hari ini saya nak sharekan berkenaan dengan 5 amalan pemakanan yang baik untuk kekal cergas di bulan Ramadan. Pertama, ambil makanan berkhasiat secara pelbagai, sederhana dan seimbang bagi membolehkan badan mendapat jumlah kalori yang mencukupi sepanjang berpuasa. Yang kedua, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi dengan kandungan garam, gula dan juga makanan yang berminyak. Sebaliknya, lebihkan makanan yang tinggi dengan serat seperti biji rimpenu, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini bagi melancarkan sistem penghadaman. Yang ketiga, minum air kosong yang mencukupi dan elakkan minuman yang berkafein seperti teh dan kopi. Ini bagi memastikan badan kekal hidrasi. Yang keempat, lewatkan waktu bersahur sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu imsak dan makan waktu berbuka tepat pada waktu. Ini bagi mendapatkan tenaga yang optimal. Yang kelima, ingat berhenti makan sebelum kenyang. Makan secara berlebihan akan menyebabkan mengantuk. Ini akan mengganggu anda untuk menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan.